Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku malas dah nak record, tapi bila aku lalu dekat kawasan ni, aku rasa macam buang masa pula. Lebih baik aku record ya. Okey, sajalah. Aku layan live Iswadi dan kebetulan aku dengar ucapan daripada Ketua Polis Negara. Jom kita layan dulu ucapan daripada Ketua Polis Negara. Ni. Ya begini, mafia kofrat ni memang kita sedia maklum dakwaan yang dibuat oleh beberapa pihak. Jadi siasatan masih lagi dijalankan. Individu-individu telah dikenal pasti, ada yang berada di luar negara dan juga di dalam negara. Arahan yang saya terima untuk meneruskan siasatan terhadap mafia kofrat ini. Itu yang dapat saya rungkaikan, saya buat masa inilah. Peringkat awal hari itu sampai ke hari ini tidak ada lagi penglibatan daripada SPRM. Tapi kita akan meneruskan siasatan sebab tadi diarahkan untuk kita meneruskan siasatan. Ada beberapa individu-individu yang perlu kita panggil dan sebagainya. Jadi dakwaan-dakwaan ini kalau boleh biarlah ada limit ya, ada dia punya ini kan. Okey. Kita boleh panggil dia, tapi itulah bila melibatkan negara asing ni perlukan kerjasama antara G2G dan juga agensi tu agensi lah. Reformasi. Okey, itu adalah ucapan Ketua Polis Negara kan. Tiada pegawai SPRM yang disiasat di bawah mafia kaparat ni cerita dia. Tapi kalau refer balik kepada laporan-laporan Bloomberg, macam mana Bloomberg boleh tahu macam-macam? Macam mana Bloomberg boleh tahu pelbagai isi-isi dalam di dalam SPRM? Macam mana? Cuba hampa fikir agak. Bloomberg mesti dia dapat sumber-sumber tu daripada orang-orang dalam SPRM juga. Mungkinlah kot kan, walaupun pegawai SPRM tu dia mencegah rasuah cara mana pun, tapi apabila dapat pujukan daripada isteri dia tu ditawarkan oleh seorang wartawan daripada Bloomberg kan, dia isteri pula pujuk, bang bagi tahu abang, share lah sikit pasal SPRM bla 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 bla. And dia bagi banyak dia bagi US dollar bang. Bloomberg bagi US dollar, bukan bagi ringgit bang. Abang balik rumah bukan abang buat apa, abang share lah sikit kes-kes ini, kes-kes yang berkaitan ini. And abang kan pegawai. Jadi laki ni kadang-kadang sayang ke bini sangat. Dia pun kongsikanlah apa yang berlaku apa semua kan. So mungkinlah daripada segi itu Bloomberg boleh dapat maklumat. Tapi tujuan utama aku buat video ni kan, sebab kalau aku teringat balik kan ucapan daripada Hamid Badul. Hamid Badul boleh sound Menteri Dalam Negeri, boleh tibai Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Itu pada hari-hari akhir dia sebagai Ketua Polis Negara. So memang apa yang kita nampak, apa yang kita perhatikan, bila kerajaan naik, pejabat-pejabat awam yang tertinggi ni, pengarah ke kan, ataupun bos-bos besar di dalam agensi ataupun di dalam kementerian, of course wajib mempertahankan kerajaan, wajib melindungi menteri, wajib melindungi orang-orang yang tertentu. Contoh macam kita ambil bekas Ketua Polis Negara. Dia bercakap itu pun di akhir perkhidmatan dia sebagai Ketua Polis. Cuba bayangkan, walaupun dia tak puas hati dengan cara-cara menteri daripada first Hamzah Zainuddin naik menjadi menteri, pun dia diam je kan. Dia diam. Bila hari-hari akhir tu barulah dia bercakap kan.
Mesti waktu menteri tu dah naik, dia dah jadi menteri, ikut perangai macam mana pun menteri tu, dia nak kena hadap mah. Dia nak kena ikut siap. Jadi, benda yang sama berkemungkinan berlaku di bawah pentadbiran hari ni. Disebabkan ketua polis negara hari ni kita harapkan, asalnya kita harapkan yang naik jadi ketua polis negara adalah Ayub Khan. Tiba-tiba naik orang lain. So orang lain ni pun takkanlah tak berterima kasih dekat kerajaan, terutama Perdana Menteri. Takkanlah tak berterima kasih. Mesti punya. Terima kasih bos kerana bos lantik saya bos. So apa-apa yang jadi orang-orang bos, berkemungkinan besar kan IGP ke KPSPRM kan akan mempertahankan, akan menyelamatkan. Kalau Anwar Ibrahim lantik aku pun, aku rasa berterima kasih, aku pun akan mempertahankan Anwar. Itu adalah law mah. Law. Kalaulah dia tak puas hati sangat pun dengan pihak kerajaan, itu waktu di akhir perkhidmatan dia sebagai penjawat awam. Jadi sajalah kita tengok apa yang Hamid Badul tak puas hati dengan menteri hari itu. Jom kita layan Sat. Kita tengok apa yang Hamid Badul tak puas hati. Reformasi. Dan beliau sebagai pengerusi Suruhanjaya Pasukan Polis ada hadnya. Ada hadnya. Dia tidak sampai ke situ. Ya. Itu saya terkejut pada peringkat awal lagi. Apabila berlakunya perubahan kerajaan dan beliau dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri, sejak awal lagi di mesyuarat pertama Suruhanjaya Pasukan Polis ni, beliau mendesak untuk mendapatkan kuasa bagi SP, menentukan siapa yang boleh ditempatkan di sana, di sini, situ. Dan itu tidak baik. Tidak baik, tidak harmoni lagi. Jadi sukarlah bagi saya sebagai ketua ya untuk nak menyusun atur. Dan melalui perbuatan begitu akan timbullah kem-kem tertentu. Ini kem menteri, ini kem IGP, ini kem timbalan IGP, ini kem pengarah. Tak baik itu. Saya telah membawa perkara ini 2 kali ke perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya telah membawa perkara ini ke perhatian Tan Sri Ketua Setiausaha Negara sendiri. Saya dah bawa. Saya ni bukan manusia yang keras kepala nak pakai langgar, ya tidak. Kita ada bos-bos kita kan. So saya bawa lah ke perhatian orang, tetapi masih lagi beliau hendakkan kuasa ni. Ya. Jadi tidak baik untuk negara ni, tidak baik. Dan ia bukannya sebab saya sebagai IGP saya nakkan kuasa tu, tidak. Memang benda tu perlu. Ya, saya menentukan siapa yang boleh dilantik sesuai atau tidak. Ya. Because saya bergelumang setiap hari dengan pasukan. Menteri tidak. Dia ada lagi berapa jabatan lagi. Dengan APMM-nya, dengan immigration-nya, dengan berpuluh lagi dah. Registrar of apa ni, bawah Kementerian Dalam Negeri. Mana ada masa? Mesyuarat Suruhanjaya Pasukan Polis ni, saya telah tegaskan daripada mula, SPP ni amat penting kepada PDRM. Kalau tak dapat sekali sebulan pun kita bermesyuarat, tak dapat sekali sebulan, mesti adakan mesyuarat. Saya telah tekankan. Ikhlas daripada mula. SPP tak ada pejabat. Bayangkan. Ni saya nak kongsilah dengan orang ramai. Lalu di situlah letaknya SPP ni, martabatnya. Pejabat pun tak ada. Nasib baik tak letak payung satu, tak meja apa ni. SPP ni nak menentukan 129,000 orang ni. Kebajikan dia apa semua. Pejabat pun tak ada. Saya yang mendesak. Ini bukan saya nak lepas geram ni pasal ni. Saya dah awal kan, saya nak serah jawatan ni, saya tak nak disambung pun, ya. Saya tak nak disambung kan, bukan saya orang kata dah tak dapat merajuk dah nak rentam. Tidak. Ini untuk kebaikan semua. Saya berani. Saya takut besok ada orang takut nak mendirikan hujah-hujah ni. Tak apalah, lepas ni saya nak bantai, saya pun bantai lah, tak apa. Tapi saya nak katakan bahawa SPP tu amat penting. Dia tak boleh mesyuarat 1 jam, 2 jam. Berpuluh-puluh kes tata tertib masih tergantung lagi. Tak dibuat keputusan.
Meeting 2 jam, macam meeting minum kopi EO dengan apa je. Begitulah keadaannya. Tak ambil berat langsung. Bukan saya tak mengadu perkara ni. Saya mengadu perkara. Saya tekankan betapa pentingnya. You bayangkan kalau SPA punya perjalanan yang macam ini, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam macam ni perjalanan dia. Itulah yang terbaik-baik. Sebaik-baik sekali lah. Ya. SPP ni tidak dipengerusikan oleh seorang menteri. Saya sarankan di sini lah. Sebaik-baiknya bagilah seorang bekas ketua hakim ke untuk menjadi pengerusi Suruhanjaya Pasukan Polis. Kalau seorang menteri ni masuk dia punya unsur-unsur politik di dalam tu. Tak baik. Sebelum ini pernah cuba diusahakan, tetapi berlaku perubahan pucuk kerajaan oleh Tan Sri Abu Kasim dulu. Ya, cuba untuk nak menyarankan kepada kerajaan supaya SPP ini tidak lagi dipengerusikan oleh seorang menteri, bagi seorang hakim. Baru dapat dia berjalan dengan apa. 4 kali sajalah mesyuarat 1 tahun sejak SPP ni, sepatutnya setiap bulan. So mesyuarat yang terakhir ni, yang sepatutnya katanya dibuat pada hari ni lah. Awal-awal saya dah kata saya tak mau hadir. Sebab niat diadakan SPP itu pada hari ni tu memang niat dia tak betul lah. Kenapa pada hari akhir, hari Jumaat, hari akhir tu baru nak diadakan SPP. Mesyuarat tu. Kenapa tidak seminggu, 2 minggu sebelum ni supaya dapatlah kita berbincang. Sekiranya ada apa-apa yang pincang, so kita boleh perbaiki. Ini, hari ini buat mungkin 50 minit ke setengah jam ke, lepas tu minggu depan saya dah bersara. Apa saya nak buat? Saya sebagai IGP ahli yang utama dalam tu. Sebab saya yang jadi ketua kepada pasukan. Of course ada pengurusi. Ya, saya tidak mahu lagi lah supaya saya buka perkara ni seluas-luasnya supaya orang ramai tahu di mana martabatnya SPP tu. Yang beliau katakan saya pengurusi SPP, dengan bangganya, dengan angkuhnya, saya pengurusi SPP. Apa yang dibuat? Okey, itu dia daripada Hamid Badul. Dia pun cuba tengok hari-hari last dia punya tak puas hati. Kan? Jadi kita nak tahu jugalah kan. Tapi mustahil lah kita boleh tahu. Mustahil. Sebab kita rakyat biasa. Kalau lah hari ni kita persoalkan apa yang Ketua Polis cuba pertahankan, Menteri, apa yang Ketua Pengarah SPRM cuba pertahankan, Perdana Menteri kan, SPRM ke IGP kan, mustahil dia orang akan bagi tahu. Kalau dia orang pun bagi tahu mungkin di hujung-hujung perkhidmatan ataupun selepas berkhidmat. Dia of course akan cuba mempertahankan menteri masing-masing. Kan, menteri pun dia bukan maksum. Budak-budak menteri, lantikan-lantikan politik pun bukan maksum. Mesti akan ada buat kesalahan walaupun secebis, walaupun sikit, mesti ada punya buat kesalahan. Kan, jadi kita tunggu dan lihatlah. Kan, satu lagi waktu era Hamzah Zainuddin tu kita ni rakyat tak dihidangkan dengan kes-kes mafia-mafia korporat ni. Hanya zaman Anwar Ibrahim, zaman hari ni baru dihidangkan soal mafia kaparat. So, bila macam laporan yang dikeluarkan tu, polis terpalit, SPRM terpalit, kan? Lepas tu berkomplot dengan geng-geng mafia-mafia kaparat ni semua kan. Kita ingat ke akan ada lah serbuan, tekanan, siasatan sesama polis sendiri dan juga sesama antara polis dan SPRM. Tapi tak ada. Sedih rasa kan. Mungkin orang-orang korporat hak di atas tu dia akan buat apa saja untuk nak selamatkan diri dia. Kan? Mungkinlah kan. Kalau mafia-mafia kaparat ni dia dapat pegang menteri, dia dapat pegang Perdana Menteri, dia kenal dengan menteri dan juga Perdana Menteri, and of course Perdana Menteri dan menteri-menteri akan cuba pertahankan orang yang dia kenal itu. Tama-tama dah kawan-kawan lama dah jadi kenalan dah terlalu lama dah. Jadi inilah sebagai ringkas aku nak bawa dengan hampa, jom kita layan apa yang diperkatakan oleh Iswardi Mauni
Apa komen dia berkaitan mafia kaparat? Jom kita layan sama-sama. Saya buat real reform, tuan-tuan. Dah hampir dah ada 1,000 orang dah mendaftar. Bukan hampir dah. Dah 1,000 orang mendaftar dengan grup real reform saya. 1,000 orang. And the numbers are growing. Kita teruskan lagi, tuan-tuan. Teruskan lagi. Siapa belum mendaftar, boleh pergi ke Facebook saya. Di dalam Facebook saya ada saya pinkan borang tersebut. Tuan-tuan boleh share borang tersebut. Siapa yang nak jadi volunteer? Volunteer ni apa? Membantu real reform punya calon-calon di dalam pilihan raya yang akan datang tidak lama lagi. Kita tak bagi dana, kita tak ada apa yang ada kepada kita. Kalau ada dapat kita kumpul, kita bagi. Kalau tak ada, kita bantu setakat mana yang kita boleh bantu. Kerana apa? Kita nak buktikan kepada madani PKR, terutama orang-orang PKR yang lupa daratan, yang lupa bahawa parti ini digerakkan oleh aktivis-aktivis seperti kami. Mereka lupa bila mereka pegang jawatan, ya dulu memang mereka ada di antara mereka aktivis, kita tak menafikan. Tetapi bila dah pegang jawatan, mereka lupa aktivisme mereka. Dan mereka mula cerita tentang manis-manis, cerita tentang duit-duit, cerita tentang jawatan pangkat. Dia dah lupa yang bahawa kita kat sini sebagai aktivis, regardless of siapa jadi kerajaan, walaupun orang itu orang kita, maka wajib kita tegur kalau sekiranya dia salah. Ini saya cakap daripada dahulu. Anwar Ibrahim betul, kita sokong dia. Anwar Ibrahim salah, kita pergi kritik dia. Rafizi betul, kita sokong dia. Rafizi salah, kita kritik dia. Saya betul, sokong saya. Kalau saya salah, kritik saya. Saya tak ada masalah untuk kritisism. Tapi apa yang berlaku, yang maki saya banyak lah. Itu tak apa, maki itu normal. Kalau maki saya tak terima. Bukan saya tak terima, maksudnya saya buat bodoh je lah. Yang saya nak kritisism, saya nak kritisism, kritik. Bila menyentuh soal isu corporate mafia, apa tindakan kerajaan terhadap corporate mafia sekarang ini? Orang tak nampak plan kebahayanya corporate mafia ini. Victor Chin telah pun menulis surat press release semalam, mendedahkan, dia bagi kepada saya juga, dia bagi kepada media, mendedahkan bahawa dia akan saman Aminul Islam ataupun Amin Bangla itu. Yang Amin Bangla ni saman saya lah, 5 juta dan juga 10 orang yang lain termasuk Bloomberg kan. Tapi Victor Chin kata dia akan saman Amin Bangla. Dan dia kata Amin Bangla inilah sebenarnya corporate mafia yang sebenar. Dan dia nak perbicaraan diadakan secara video online kerana dia takut keselamatan dia. Dia takut keselamatan dia terutama melibatkan corporate mafia. Sebab mereka ni memang, kan, kalau seperti mana yang saya sebut, memang mereka ni gangster-gangster. Memang mereka ni, tuan-tuan, sebab itu bab kata Rafizi itulah kan. Kita ni, kerajaan ini dah mula bermain dengan gangsterism. Kalau Mahathir dahulu bermain dengan kroni-kroni. Sekarang ini mereka juga adalah gangster plus kroni, plus orang kaya. Okay, saya buat cerita ni tuan-tuan. Satu cerita ni. Mula-mula rombakan kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim tempoh hari, saya dengar lah rombakan kabinet tersebut. Saya mula-mula macam menjangkakan bahawa Ramanan, memang saya tahu Ramanan dia nak naik jadi menteri penuh. Yang itu saya tahu. Saya tahu dia memang lobby gila-gila nak jadi menteri penuh. That one I know. Walaupun despite of Rafizi punya objection sewaktu perbincangan dia nak jadi calon supaya dia tak jadi menteri penuh, sekarang Anwar bagi dia jadi menteri penuh. Baik. Tapi dalam pada saya fikir tu, saya fikir kenapa? Menteri penuh apa dia nak pegang? Masa itu terlintas di kepala otak saya, mungkin dia nak ambil menteri sumber manusia. Tetapi menteri sumber manusia ni adalah DAP. Kalau DAP dah pegang satu portfolio, dia takkan bagi portfolio tersebut. Dan saya tahu menteri sumber manusia ni adalah lubuk tempat buat duit, tuan-tuan. Kita tak tahu. Saya pernah deal dengan beberapa kartel di dalam sumber manusia ni, terutama di Cyberjaya. Memang lubuk buat duit tau. Memang lubuk buat duit. Tapi peringkat bawah lah. Tapi peringkat bawah buat duit sampai ke peringkat atas pun buat duit, tuan-tuan. Jadi saya fikir, takkan kot Ramanan boleh dapat menteri sumber manusia. Tiba-tiba betul dia dapat menteri sumber manusia. Now, kenapa menteri sumber manusia ni sangat penting, tuan-tuan? Mula-mula, I'm connecting the dots lah. Mula saya macam tak apa nak nampak. Dan bila skandal corporate mafia ni meletup,
kita mula nampak benda tu diatur, di-arrange seolah-olah di satu plan yang dirancang. Sebab tu Theodore Roosevelt katakan, in politics there is no such thing as coincidence. Even coincidence is planned. Dia kata even coincidence is planned. So dia macam mana? Kita kena faham dua company ni. Satu Bestinet, satu lagi NextG. Bestinet ni adalah satu syarikat yang ada buat satu sistem untuk pekerja-pekerja asing, ialah isi dia punya data dan sebagainya, dan sistem ini pekerja itu akan masuk Malaysia dan sistem itu akan menempatkan pekerja asing di Malaysia lah, maksudnya dia punya laluan masuk. Ada pertikaian, malah dikatakan ada Interpol punya red notice terhadap Amin Bangla ini. Dikatakan bahawa dia telah melakukan sesuatu dekat Bangladesh dan sebagainya. Dia didedah oleh Bloomberg tentang bab kata Anwar Ibrahim. Saya quoting Anwar Ibrahim, Amin, penghambaan moden, a modern slavery pada tahun 2021-22. Anwar Ibrahim menyentuh tentang UKSB dan juga Bestinet Bestinet dikatakan sebagai penghambaan moden. Tapi pada tahun 2025 KDN telah pun melanjutkan kontrak Bestinet for another 40 years, tuan-tuan. 4 years, bukan 40 years. Another 4 years, 4 tahun. Jadi bagaimana sebuah syarikat yang disebut oleh International Amnesty sebagai, bukan International Amnesty sebut, tapi ada Bloomberg, bukan saya mesti. Bloomberg sebut sebagai bermasalah dari segi human rights. Malaysia juga Anwar Ibrahim pernah sebut sebagai penghambaan moden. Tiba-tiba Menteri KDN yang juga merangkap Menteri PKR, Menteri KDN merangkap Menteri PKR, tiba-tiba melanjutkan kontrak dia another 4 years. Satu tik. Something fishy. Okay, alright, tak apa lagi. NextG ni adalah sebuah syarikat yang dia dapat projek buat chip IC dan juga pasport bernilai 2.46 bilion. Saya baru baca tadi kan, 2.46 bilion, almost 5 billion, almost 2.5 billion. So it's not just about the money. Duit itu satu hal, 2 billion itu satu hal, tetapi it's about the access kepada pekerja asing. Dan dua-dua company ni, baik NextG, baik Bestinet, dua-dua ni dulu mendapat projek ini daripada Zahid Hamidi. Dan dulu orang kaitkan UKSB, Yayasan Akal Budi dan Bestinet serta dan sewaktu dengannya ni di atas skandal itu. So bila Zahid masuk ke dalam kerajaan ini, jadi timbalan Perdana Menteri, tuan-tuan tak rasa dia akan mempengaruhi ke keputusan KDN terhadap Bestinet dan juga NextG? Tuan-tuan Google balik, pada tahun 2015, adik Zahid Hamidi pernah hampir ditawarkan projek yang melibatkan yang macam mana Bestinet dia dapat, hampir 2015. Masa tu Zahid Hamidi adalah Menteri KDN, tapi dipersoalkan kenapa bagi pada adik dia sendiri. Cuba tuan-tuan cek Bestinet tu adik Zahid Hamidi ada tak? Saya tanya je ni, I don't know. Saya tanya je. Cuba cek balik, ada ke tidak? Kalau ada, cuba hantar benda tu, maklumat tu pada saya. Kan kalau ada kan. So balik pada cerita tadi, DAP ni takkan dia nak tukar Menteri Sumber Manusia. Bob tiba-tiba tukar, tuan-tuan. Tukar Menteri Sumber Manusia tu daripada DAP kepada PKR. Saya macam wow, DAP tiba-tiba nak bagi laluan pada PKR dan dia swap. Menteri, kalau nak tengok sumber manusia ni agak tinggi lah dia punya ranking berbanding dengan koperasi. Kan, KUSKOP, Kementerian Koperasi dan Keusahawanan dan Koperasi kan. Agak tinggi lah Menteri Sumber Manusia ni, tetapi sanggup DAP ni bagi laluan kepada PKR naik. Pegang jawatan Menteri Sumber Manusia berbanding dengan KUSKOP. DAP pergi kepada Menteri Koperasi. Ramanan pergi kepada Kementerian Sumber Manusia. Tiba-tiba semalam 2 hari lepas, Perdana Menteri Malaysia bersama dengan Menteri Sumber Manusia, bersama dengan Menteri Sumber Manusia Bangladesh telah mengaturkan satu pertemuan. Perdana Menteri pun kata kalau boleh turunkan sikit rate, ini
tanda tangan di antara press release Ramanan dan juga menteri tersebut. Gambarlah Ramanan dengan menteri tersebut, maka keluarlah berita. Can you connect the dots? Tuan-tuan boleh tak connecting the dots? Tuan-tuan nampak tak? There is no such thing as coincidence. Even coincidence is planned. Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, KDN bagi pada Saifuddin Nasution, PKR Perdana Menteri, PKR Menteri Sumber Manusia, PKR NextG dapat projek IC dan pasport daripada Menteri KDN, Bestinet dapat lanjutan sistem daripada Menteri KDN, Bestinet bawa Bangla daripada overseas, Sumber Manusia masuk, sign dengan menteri daripada Bangladesh. Can you see? Nampak? Adakah ini bunga-bunga untuk mendapatkan dana bagi pilihan raya yang akan datang? Tak ada soalan? Kan? Adakah ini sumber ramanan untuk mendapatkan apa orang kata dana bagi memenangi 80 kerusi bagi PKR? Tak ada soalan? Sebut pasal ramanan ini tuan-tuan. Habis kat situ. Dan ni saya tinggalkan cerita ini supaya tuan-tuan berfikir, kenapa gini macam tu? Tuan-tuan fikirlah. Buat pasal ramanan ni. Rafizi, saya buat cerita Rafizi lah. Rafizi telah mendapat surat tunjuk sebab buat kali yang kedua. Pada semalam. Dia dapat surat tunjuk sebab kali kedua semalam, dan dia telah menjawab dalam tempoh 2 jam. Dia jawablah, panjanglah jawapan dia. Dan akhir sekali jawapan dia adalah jadilah parti yang normal, bukan parti yang songsang. Saya ulang. Jadilah parti yang normal, bukan parti yang songsang. Buat apa nak simpan dia lagi? Pecatlah. Kan, dok komen dok ke bawah ini, kenapa tak keluar 10 juta, baik. Kalau kau sanggup bayar 10 juta, tak apalah, bagilah bakat Rafizi. Kalau tak pecat, yang kau dok bising-bising nyet tu kenapa? Ketua cabang paya besar, mana lagi tindakan yang kau dikatakan kamu berani dok hari-hari maki Rafizi? Tapi apa tindakan kamu? Akhirnya apa dia orang buat tuan-tuan? Hari itu dia orang buat usul di dalam mesyuarat agung tahunan cabang nak pecat Rafizi. Budak-budak yang tak kerti perlembagaan, nak bagi tahu usul tak boleh pecat. Ketua cabang tak boleh dipecat melalui usul. Ketua cabang hanya boleh jatuh jawatan dia kalau dia letak jawatan, kalau dia pecat daripada parti, bukan melalui usul di dalam mesyuarat agung tahunan cabang. Sepatutnya usul itu dihantar, tak payah undi pun. Hantar usul itu kepada pusat, minta pusat pecat dia. Saya tulis dalam Facebook saya minggu lepas, saya kata, pimpinan semua nak Rafizi dipecat. Tetapi Anwar Ibrahim dilema. Kenapa Anwar Ibrahim dilema? Sebab dia tahu kalau Rafizi keluar sekarang, he is in trouble. Rafizi boleh buat parti sendiri. Rafizi boleh buat gerakan sendiri. Rafizi tidak dikira sebagai orang yang melanggar perlembagaan. Rafizi tidak dikira, dia dipecat daripada parti. Rafizi tidak dikira mengkhianati orang pandan. Kerana bukan dia yang keluar daripada parti. Kalau dia keluar, dikira mengkhianati. Tapi kalau dia dipecat, dia tidak dikira mengkhianati. Parti yang mengkhianati dia. Dan di dalam usul tersebut, di dalam surat jawapan tersebut, dia sebut 2 nama. Farhash Wafa Salvador, dan juga disebut satu lagi nama, 3 nama lah, Anwar Ibrahim dan Ramanan. Dia kata Bloomberg sendiri telah menyatakan bahawa Anwar Ibrahim campur tangan dalam urusan corporate mafia NextG. Kenapa Anwar tak nak sama Bloomberg? Terang-terang pendedahan tersebut mengenai Farhash Wafa Salvador oleh Bloomberg dan juga NCA News Channel of Asia, Asian News Channel, Asian News Channel, ANC, Asian News Channel. Kenapa tidak ada tindakan diambil terhadap mereka termasuk saman? Apakah Anwar Ibrahim takut? Apakah Farhash takut? Okey, Farhash dia kata ambil lah tindakan saman terhadap Bloomberg. Fine, teruskan. Dan dia kata, saya dah menamakan, dengan berani Rafizi sebut, saya telah menamakan Ramanan lah orang yang menerima 9.5 juta
daripada Victor Chin. Dan Ramanan telah membayar 9.5 juta tersebut. Therefore, Victor Chin tak dedahkan. Itu wartawan baru ini tanyakan. Dah seminggu berlalu, kenapa Victor Chin tak dedahkan? Victor Chin tak dedahkan. Kan Victor Chin dah bagi syarat. Either you pay atau tidak. So, dibayar. Dah dibayar 9.5 juta tersebut. Ramanan berani saman tak Rafizi Ramli? Sebab dia tahu Rafizi mungkin. Rafizi tak akan cakap, melainkan dia tahu dia ada data yang boleh backup. Sebab di dalam mahkamah nanti, kalau Ramanan saman, ini adalah fitnah. Sebab Ramanan kata, saya akan saman. Saya akan saman. Simple je. Macam saya kata tempoh hari kan, kalau Ramanan nak panggil, katalah Ramanan saman Rafizi. Baik, Rafizi bawa mahkamah, dia akan panggil saksi-saksi, dia akan panggil Ramanan. Saksi-saksi tu nanti antaranya berkemungkinan Victor Chin. Dia akan ambil kenyataan Victor Chin. Mungkin dia ambil kenyataan Ruben. Dia ambil kenyataan, sebab dia bayar melalui lawyer, tuan-tuan. Lawyer tak boleh menipu. Lawyer tak boleh menipu. Mungkin privilege kan, klien panggil klien lawyer privilege tu dekat luar, tapi bila masuk mahkamah dia tak boleh nak tipu. Pembayaran tersebut berlaku. Mungkin ada online transaction, takkan dia bagi 9.5 juta tu cash. Mesti ada melalui akaun. Pembuktian itu sendiri, tuan-tuan. Adakah timbul persoalan? Adakah benda itu nanti akan dibawa di mahkamah sehingga menyebabkan Ramanan tak berani nak saman? Soalan kita mudah je, tuan-tuan. Kalau Ramanan berani, saman. Kalau Ramanan berani, saman. Anwar Ibrahim berani, saman. Farhas berani, saman. Corporate mafia ni bahaya ke tidak? Kan saya terangkan tadi berkenaan dengan Menteri Sumber Manusia, Menteri KDN, Perdana Menteri jumpa dengan Bangladesh, dengan Menteri Bangladesh. Tuan-tuan tak nampak? Dan kita orang dok sibuk, kita ni dipenuhi oleh pekerja-pekerja asing. Tuan-tuan tak nampak ke? Sebab kata Perdana P. Ramlee dah sebut dahulu, menega orang lagi untung daripada menega unta. P. Ramlee dah sebut dah lama dahulu, tuan-tuan. Kita je tak sedar. Sekarang nampak tak? Niaga orang ni lagi untung, tuan-tuan. So, Rafizi dah sebut nama Farhas. Rafizi dah sebut dah nama Anwar Ibrahim. Rafizi dah sebut dah nama Ramanan. Nak bersorak lagi bersoraklah. Ketua Polis Negara tiba-tiba keluar hari ni kenyataan. Adalah tidak wajar SPRM dikaitkan dengan corporate mafia. Oi, siapa engkau untuk mengatakan tidak wajar? Engkau hanya seorang ketua polis negara, bukan hakim, bukan RCI, bukan parlimen. Who are you? Oh, berani kau kutuk ketua polis negara. Ini negara demokrasi. Dia berkata benda yang salah. Dia tidak ada hak pun mengatakan tidak wajar. Kerja dia, orang buat report, dia kena buat siasatan. Bukan dia buat konklusi mengatakan tidak wajar. Itu bukan hak dia. Hak dia, orang buat report, ada laporan, ada whatever, maka dia kena buat siasatan. Ada orang kata, mungkin dia dah buat siasatan tapi tidak menjumpai bukti. Bentangkanlah. Kami telah interview orang ini, kami telah tangkap orang ini, kami telah tahan reman orang ini, Azam Baki kami telah panggil, kami telah buat ini, kami telah buat investigation tara sekarang ini. Kami tidak menjumpai apa-apa bukti. Bentangkan. Ini Azam Baki ada dipanggil tak, tuan-tuan? Anwar Ibrahim ada dipanggil tak? Farhas, Wafa Salvador ada dipanggil tak? Bestinet ada dipanggil tak? Abu Hanifah ada dipanggil tak? Mereka semua, Victor Chin ada dipanggil tak? Oleh polis untuk siasatan tersebut. Soalan saya adalah, kalau benda ini melibatkan polis, AMLA, bahagian AMLA, dan juga SPRM, corporate mafia ini, siapa nak siasat mereka? Saya tanya dalam Facebook saya, wajar ke tidak? Ada orang komen, kata ada bukti, buatlah report SPRM. Bodohnya. Kan? Orang tu, kita tuduh dia mencuri. Ada seorang polis ni, contoh. Polis ni dituduh mencuri. Baiklah, saya nak minta polis yang dituduh mencuri itu untuk buat siasatan terhadap diri dia sendiri. Boleh ke? Orang bijak, tak payah orang bijak lah, tuan-tuan. Orang normal lah boleh fikir. Yang macam tu, sama ada dia taksub, sama ada dia buta, sama ada dia bodoh, sama ada dia hilang ingatan, yang tu akan cakap macam tu. Siapa nak siasat? Sebab itu kita minta ditubuhkan Royal Commission of Inquiry, RCI. Di mana RCI ini menjawab kepada Yang di-Pertuan Agong, kepada Majlis Raja-Raja dan Parlimen.
Dan kita sebagai rakyat, kita boleh lihat dan nampak, oh, ini yang berlaku, ini pembuktian. Kenapa tak berani? Sebab RCI dibuat secara publik. Dan laporan RCI itu akan dikeluarkan secara publik. Dia tahu dia akan terpalit ramai nama. Tuan-tuan kena fikir. Bestinet masuk, NextG Datasonic masuk, Zahid Hamidi yang laluan masuk tersebut daripada 2015 masa dia Menteri KDN. Itu laluan masuk dia. Ultra Kirana, kalau tuan-tuan ingat saya pernah bentangkan dahulu. Ialah saya pernah kata Zahid Hamidi dalam kes 40 kes tu, dia tidak bersalah kerana cara pembuktian itu tak tepat. Bukan bermakna dia tak terima duit. Saya kata daripada segi pembuktian tak boleh dia buktikan. Tidak bermakna dia terima atau tidak terima duit. That does not prove anything. Dia hanya membuktikan secara teknikalnya, secara evidence-nya, secara pembuktiannya dia tidak tepat. Tak boleh implicate, tidak boleh incriminate Zahid Hamidi sebagai pesalah. Itu saja. Tapi adakah itu membuktikan Zahid Hamidi tidak menerima duit? Tak ada. Ada menerima duit? Tidak ada. It doesn't prove anything. Cuma daripada segi penyiasatan tak lengkap, saya kata. Dan baru-baru ini 47 kes dibagi DNAA. Peguam negara jawab, balas. Dia maksudnya dia orang saman, dia bawa masuk mahkamah kerana mengatakan perkara itu tidak wajar. Peguam negara, bukan peguam negara, Bar Council bawa ke dalam mahkamah untuk mengatakan perkara yang dibuat oleh AG itu tidak wajar. Peguam negara cuba nak buang kes tersebut. Dia kata dia nak tolak, dia nak minta mahkamah buang kes tersebut. Mahkamah rayuan mengatakan tak, kes itu ada basis. Kes itu ada basis. So kalau kita tengok dalam tempoh 4 tahun ini, bagaimana ada seorang manusia cuba mengawal daripada kehakiman. Kita ingat tak dulu kita tentang pelantikan kehakiman. Pelantikan ketua SPRM juga didecide oleh orang ni, Mamat ni. Pelantikan ketua polis negara pun ada influence daripada Mamat ni. Saya bukan kata ketua polis negara sekarang lah, tapi ada influence daripada Mamat ni. Akhirnya kita nampak bagaimana Kementerian Sumber Manusia Kesuma, KDN, NextG, bak kata Rafizi hari tu kan, dia lagi powerful. Tapi Rafizi kata kalau kau ada Menteri KDN, kenapa kau tak nak tangkap? So powerful tuan-tuan di Mamat ni. Mamat ni so powerful, dia boleh control everything. Soalan yang patut kita tanya pada diri kita adalah, kalau dia so powerful, dan apa tinggal pada rakyat? And ada blessing sebenarnya perang Iran ini. Di kala pentadbiran Anwar Ibrahim, sebenarnya bagi saya nampak ada blessing, ada hikmah dia. Ya. Hikmah. Ini era Madani mah. Ini yang dikatakan Madinah. Kita nak bawa satu pentadbiran pengurusan di Madinah satu ketika dulu. Kita nak bawa masuk dalam negara Malaysia. Akan tetapi yang sedihnya cerita dia, nama-nama individu yang dipetik di dalam laporan Bloomberg ada, walaupun ketua polis kata tadi dia akan memanggil lagi beberapa individu di dalam yang disyaki, tapi tak ada pun laporan berita Farhash dipanggil kan, geng-geng kaparat ni perebutan saham punya ni melalui SPRM. Pengawal SPRM ni pun tak dipanggil. Sebab yang boleh membekukan akaun bukan orang lain. Polis pun dah boleh di bawah AMLA. SPRM pun boleh membekukan akaun. Hang bayangkan. Syarikat atau individu yang dituduh mafia tu, akaun dia dibekukan. Siapa yang beku? SPRM. Pengawal SPRM yang siasat tu, awak hang tak pergi panggil bagi keterangan ke? Tak, tanya ke pengawal SPRM yang membekukan? Macam kita ambil Victor Chin dan kawan-kawan dia, 500 akaun dibekukan. Setiap seorang individu tu, polis jumpa tak? Di bawah mafia kaparat ni? Tak. Jumpa tak? Dia hanya sekarang ni memang nampak dekat Victor Chin seorang saja. Ya, walaupun dia terpalit dengan mafia lah, bla bla bla. Habis budak-budak dia, geng-geng yang terpalit dengan ni,
Menteri-menteri ke? Perdana Menteri ke? Farhaj ke? Ada ke? Dia pergi tanya. Jadi cerita pasal mafia Azam Baki ni aku rasa kalau di bawah pentadbiran Anwar akan tertutup macam tu saja. Akan habis macam tu saja. Akan dibuka kembali selepas Anwar Ibrahim dah tak jadi Perdana Menteri. Kes mafia kaparat ni akan diwar-warkan balik, akan kecoh balik selepas Anwar jadi Perdana Menteri, selepas Azam Baki, selepas Ketua Polis Negara hari ni dah tak pegang jawatan tu. Mungkin pentadbiran di Putrajaya tu dah beralih kepada orang lain. Mana nak tahu kan, tiba-tiba Rafizi Ramli punya tim, mana nak tahu kan, boleh dapat 40-50 kursi. Mana nak tahu kan, 40-50 kursi. Lepas tu pula dijemput oleh UMNO Barisan Nasional, dijemput oleh beberapa lagi parti-parti lain, dijemput lagi untuk tubuh kerajaan, dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Rafizi Ramli untuk sertai kerajaan. Yang penting tak ada Anwar Ibrahim, tak ada parti Anwar Ibrahim di dalam kerajaan. Yang penting beberapa isu, beberapa kes-kes mafia besar-besar ni wajib disiasat. Apa cerita? Contohlah Zahid jadi Perdana Menteri, Zahid dapat 50 kursi. Kan? Contohlah kan, PAS pun ada, Bersatu pun ada. Kan? Contoh kan. Okey, depa jemput Rafizi, jomlah masuk. Kami tak mau Anwar, kami tak mau DAP. Kan? Contohlah kan. Lepas tu pula tiba-tiba masuk. Masuk, of course akan ada syarat dia. Syarat dia siasat mafia kapalat. Waktu tu mungkinlah kot Ketua Polis ditukar, dan SPRM pun mungkin orang lain. Tapi itulah kan. Tapi contoh macam Rafizi kan, kita boleh tengok dia komen macam-macam berkaitan mafia kapalat, soal pentadbiran SPRM, hakim semua kan. Kalau dia lah yang jadi Perdana Menteri, dia buat semua tu, SPRM, polis, kehakiman, yang mana KSN, semua dia letak bawah parlimen. Dia kotakan kata-kata dia. Kita boleh tengok orang bebas yang berada di jawatan-jawatan yang tertinggi, kan? Yang bebas daripada parlimen, yang bebas melantik individu-individu yang bersetuju nak lantik siapa-siapa, bersetuju, cantik nak abang pergi gambar. Tak ada kepentingan orang-orang politik. Aku tak tahu nak abang pergi gambar. Memang meletup cerita dia. Terpalit dengan Anwar. Contohlah kan, terpalit dengan Anwar, Anwar dapat duit pula, parti Anwar dapat pula. Reformasi! Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.